RM3.50. Ni last ke dia niaga ni. RM10. Dia lagi orang niaga lah, nampak. Mana-mana mana dia? Kat mana Taman Aneka? Taman Aneka. Memang puyuk ke? Puyuk monyet, puyuk ke? Acik dua mana saya hantar? Malam ni saya ada nak kukuh. Tu lemang puyuk ke? Boleh order ke ni untuk raya? Nak order boleh. Saya buat tempat depan. Depan. Jadi cakap tadi. Sekejap, kita tu ada nak order lemang puyuk ke, ambil nombor dalam bawah. Tu ah. Kan? Saya dekat depan. Janganlah tunjuk saya, tunjuk kedai. Tak ada orang ni. Mana ada orang? Banyak bang. Saya lagi lah buat tak ada orang. Dalam 10 pun susah. Baru on ni. Saya tak boleh. Saya memang tak boleh buat. Ada sikit kan. Memang tak awal-awalkan muka lah. Ni Taman Aneka. Bazar Taman Aneka. Taman Bazar Ramadan. Nanti kalau ni cari Taman Aneka. Pokok Mangga. Dekat Malim ni. Ni ya. Kak Norini Norini ya. Ni nama Norini. Norini ya. Ada orang dalamnya. Entah. Dia duduk kat luar tu. Nak tempah boleh lah. Untuk raya tu. Tu nombor telefon tu. Salam. Adam, terima kasih Adam. Selamat raya. Saya ingat tak ada niaga lagi kan. Ada juga niaga. Masih tocek. Selamat raya juga. Ya. Semoga Allah muliakan tuan-tuan dan perempuan ya. Bazar Taman Aneka. Aneka. Pondok. Lagi. Hari ni dengan besok. Besok kat sana. Dua hari lagi ada sini. 2 hari lagi nak akan mentabak sempatnya. Salam lagi. Salam. Lepas tu pergi ke Cendol. Nak jumpa Cendol lah. Cendol jam besar. Sate. Ayam percik. Batman. Oi mak. Bazar Taman Aneka. Ayam tu macam batu ke? Teh ais kau di Kesang.
Singgah. Bazar Ramadan teman nikah. Ya. Pandai awak. Awak orang sini ke? Kuih dah beli. Kuih apa? Sardin dengan Kuih sardin. ondeh-ondeh. Oh, onde-onde sedap. Ni taman nikah. Air apa? I love you. Strawberry yogurt. Kena ke? Roti john sini sedap. Paling sedap je ke? Kat mana roti john? Nampak? Depan. Sebelah depan mana ke? Belakang. Saya pun tak biasa ni lah. Tu berapa orang masuk? Ada 2 orang. Jawab ni. Oh. Clear gambar tu kan? Belah depan ni. Ya. Tengok. Dua. Abang, tinggal abang. Ada tapak. Bengis saja muka makcik tu tak nak lah. Makcik tu punya jeling. Marah je. Mata dia lawa. Kan? Cina. Makcik tu memang muka dia bengis ya. Ayam tengkorak. Jeling saya berapi mata dekat mana Taman Anika. Berapi je mata dia. Tak dah habis. Ha? Ada Ini ke roti john dia yang paling sedap. Yang tinggal ni je. Esok dia niaga lagi kedak ni, kena beli ni. Kalau sedap kan. Untuk kunyah-kunyah sebelah malam ke. Kan. Ha? Ni dia. Betul ke ni? Ni roti john yang paling sedap ni. Ke ada lagi yang paling sedap. Lalu lah lagi satu. Oi, lagi satu ya. Ya. Ni. Nangka ada nangka. Nangka. Puding. Belah bawah. Ni atasnya. Oh, 2 tingkat ke bazar ni? Tahu saya kan. Ingat 2 tingkat. Bazar mana? Taman Anika. Ada lagi orang meniaga kan. Tinggal 3 batang lemang lah. Oh, bukan lemang. Ayam pangsu. Ayam pangsu RM3. Mana ayam ni kan dalam? Patah-patah riuk ayam tu masuk dalam buluh kan. Ya, dengan ayam dia masuk dalam buluh. Ni apa? Ha? 6.45 35 dia 60 orang baru ni balik. Taman Nikah kat mana? Dekat Melaka. Dekat Lorong Pandan. Lorong Pandan tu kucing. Tahun ni meriah, nak raya pun masih ramai orang niaga lagi. Ya. Kuasa membeli. Tabiat masyarakat, cara mereka makan kan. Tabiat dia orang bagus. Kenapa mereka membeli, berbelanja mengikut kehendak tekak dan nafsu. Angka salam ni lah. Kita sokong supaya badan sadu. Makan sampai badan sadu kan. Depan tu kedai nasi ayam sedap. Ya. Nasi ayam. Nasi lain tak sedap ke? Sedap semua lah. Oh ni nasi ayam sedap ni. Saya vegetarian tak makan ayam ni. Patutlah beratur. Ayam pecik Abang Boy tu sedap. Ya. Abang Boy. Abang girl tak ada. Orang lelaki nak juga senyum. Orang perempuan mandang bengis saja kan. Asal ni dia pasal dia orang puasa dia kan. Tu kedai dia penuh, selalu kedai penuh Kedai penuh sedap lah tu kan.
ayam. Dikira ayam. Baguslah selera dia orang tekak dia orang kan. Sumbat apa aja sedap je kan, sumbat dengan pulut. Ni bola golf, ada bola golf. Ya bang. Ya. Mana channel ni bang? Channel YouTube. Nak masak lagi, goreng lagi lah. Banyak minta orang permintaan mbak. Sibuk kan. Minta lah. Tapai. Saya nak beli tapai ya. Boleh? Tapai ya. Duit mana duit? Duit. Oh bukan. Nak kapang. Beli dah buka tak larat makan. Dia ansur-ansur makan sampai ke subuh. Ansur kan. Sumbat sikit, kunyah-kunyah sumbat. Mulut kunyah-kunyah. Akak. Saya tapai saya belilah. Lain saya tak nak. Ayam bagi 4. Bazar Tamanika. Tempayaki. Terima kasih. Yang kiri lah. Yang belanja sini semua sadu-sadu. Nak tanya Bandar Hilir time raya ramai orang tak? Ramai. Bandar Hilir tu sebenarnya 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun ramai. Dia bukan orang Melaka. Orang Melaka berapa ketul aja yang ada kat Bandar Ulu tu, Bandar Hilir tu. Semua orang luar. Sampai pukul 3-4 pagi ada orang tu, bukan orang Bandar Melaka. Orang luar. Orang becah dah balik, semua niaga dah balik, semua balik itu semua luar. Dia sentiasa ramai je. Dah bertahun-tahun macam tu. Tamin Sari beroperasi macam biasa, semua beroperasi macam biasa. Itulah pelik itu kan. Bang, malam ni Kelebang ramai. Kelebang tu Manjang ramai je. Sentiasa ramai je. Saya pula orang suruh live saya dekat ni Aikro MITC live berbayar. Saya pun malas nak pergi dah. Kalau live di tempat lain tak ada yang bayar je. Kalau dekat MITC dia orang bayar. Mak, MITC parking susah. Oh susah. Tak payah parking, senang sikit. Sebab saya raya ni balik Melaka, ingat nak jalan-jalan. Sekali kat mana? Jalan lah. Usah sekali, 2-3 kali pun boleh. Ada lelong. MITC sentiasa ada lelong sampai malam raya. Bak, item ikan mana-mana. Ada tak item ikan masam? Item ikan manis. Bazar Lorong Pandan baru je. Oh ya. Baru balik Saya baru ni sampai. Bisnes kat Malaysia ni bagus tau. Niaga bazar ke, niaga bazar Ramadan semua bagus. Sentiasa ada beli. Sentiasa, yelah orang Malaysia kan suka makan. Jual lah apa aja, laku aja kan. Jual hati, jual perasaan. Kalau Bandar Hilir bazar panjang tak? Panjang juga. Panjang. Tapi best sikit dekat ni lah. Dekat tak perasan ni. Sama buka. Berbuka, bertutup. Berpurdah, berbuka, bertutup dan berpurdahan. Bernikah. Dia
Lepas ni so tak jumpa lah makanan sedap-sedap banyak macam ni lagi. Ini semua makanan bulan puasa je. Lepas hari raya ni tak jumpa lagi dah. Mertabak pun tak ada jumpa lagi dah. Abang kat mana? Dekat Hatimu. Dekat ni, dekat Taman Anika. Bazar Taman Anika. Bulan yang paling boros ni kan. Paling boros, paling banyak pakai duit belanja. Dan tunggu tahun depan pula. Ya. Pertama kali saya kat Melaka tahun ni sebab tak dapat balik Sarawak. Oh sian. Awak berhenti je lah kerja di Sarawak. Tak payah kerja lagi kan. Saya macam tu lah dulu. Raya tak dapat balik. Terus saya berhenti kerja. Garang je dia ni kan. Nasi ambang watinya. Saya raya tak dapat cuti, saya berhenti kerja. Sampai sekarang saya tak kerja. Saya lantik diri saya jadi CEO penganggur yang paling lama dalam negeri Melaka. Mana mem dia hilang lah. Ni Lorong Pandan. Ya. Dekat Lorong Mengkuang, Mbak. Ni makcik kantin ni kan, makcik kantin ni. Kan? Terima kasih. Sama. Ni lauk sedap ni. Kantin mana? Kantin Padang Temu. Sekolah. Di sekolah menengah. Tu dia jaga makcik kantin. Betul lah, makcik kantin. Ada sup ya? Ni Lorong Pandan, Taman Anika. Taman Anika Raya. Salam. Apa lagi dibuat ni? Oh ni kebab 786. Roti john mana depan tak ada roti john ni. Kebab RM5. Nasi lemak RM3. Lemak dia bungkus macam tu je. Oh. Main sedap mana? Dia kalau tekak orang tak demam, duit ada banyak, selera ada, semua sedap. Semua benda Allah ni semua jadi sedap. Yang atas pun jadi sedap. Nampak tak? Jadi janji tak demam, badan sihat, duit banyak kan? Semua jadi sedap kan? Begitulah kisahnya kan? Mana? Minta. Dia kata apa? Tadi saya nampak abang. Itu dekat YouTube bukan TikTok. Nampak lah. Cakaplah, dia pun nampak awak juga kan. Salam. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak end line lah. Dia nampak dekat mana? Baru nampak. Puan. Saya dekat depan. Oh. Yalah, saya kat belakang juga. Baju kelabu kemah biru. Ya. Dia orang komen dekat. Ada ke situ gambar sama? Tak ada kan? Memanglah saya tadi nampak dia, saya kenal depan ni. Ya. Itu YouTube. Ya. Ada berapa orang komen tu? Kat mana? Dekat Taman Anika. Bang. Berbuka kat mana? Kat rumah. Berbuka kat rumah sebelah dapur ada kursi meja duduk sana. Adib, selamat buka Adib.
Tadi kata roti john mana tak niaga kan? Ada mana tu? Ada ya? Ada. Mami pun dah terikut dia. Dia guna channel merah Linda, channel merah. Tahun depan lagi baru ada boros-boros. Jadi lepas raya ni simpan duit untuk perhabis pada bazar Ramadan tahun depan, kan? Tahun ni simpan, lepas raya nanti kumpul-kumpul duit. Lepas tu kita melantak lagi makan untuk tahun depan, kan? Bazar Ramadan tahun depan pula. Ya. Kita sumbat dalam mulut, sumbat perut kan. Biar sampai jadi sadu kan. Ya. Tiga botol ke 3 bungkus RM5. Ya. Mana roti john ni ya? Nak beli roti john lah. Roti john lah. RM4 roti john ni. Mana roti john? Nanti menyesal tak beli kan. Orang cakap sedap lah. Lelong. Ya. Mana dia roti john? Ni ke yang sedap ni? Ramailah orang tak sempat lagi ni. Yang nasi goreng, Maggi goreng. oh, ramai. Ramailah nah. Ini kan berbuka atas motor jawab ni kan. Ada ramai lagi ah. Yang ni sedap, kita beli 3. Esok ada lagi tak? Esok ada Esok kita buka sampai puasa lah. Sampai habis puasa lah. Sampai malam raya. Okey. Ada lagi Ina, 2 hari lagi Ina. Hari ni tak sempat dah kan. Telong dari pukul 6 petang confirm habis. Ya. Ada lagi sampai malam raya ni. So semua boleh tapi tak banyak. Nanti saya belilah 9. 1 je makan. Yang 8 tu simpan untuk tahun depan. Oh, besar suara kak ni kan. Raya hari apa? Hari Selasa ke? Entah. Sekarang Malaysia ni kita tak boleh sebut hari raya. Pasal raya mengejut ada. Dandan je tekan raya. Raya terkejut. Raya. Ni dekat Taman Nikaya mana? Sini. Raya Selasa ke Senin? Senin. Oh, dia nentu dah. Ya. Senin ni. Encik Dolah ni dah tahu dah ahli apa? Tengok mana motor? Oh, sana tu. Ya. Senin raya. Gerimis ni, gerimis. Ikut kalender raya Senin. Ya, ikut kalender. Senin genap 30 hari. Ya. Ni hari Sabtu. Minggu. 2 hari lagi. Sempat lagi lah beli roti john. Okey semua. Selamat berbuka tuan-tuan dan puan-puan. Sehari 2 ni sibuk sikit lah tuan-tuan dan puan-puan kan. Lepas ni boleh melantak lebih-lebih lah kan. Kampung saya tu ya ambil. Habis awak nak 31 hari ke? Sehari raya lepas tu sambung puasa 6 lah. Kan orang pandan lah. Okey semua tuan-tuan. Sekejap panas lah. Telefon tu. Okey selamat buka semua. Jaga diri baik ya. Okey bye-bye. Assalamualaikum. Okey bye.